Lehernya penting lah daripada bung Mila. Berapa puluh tahun sudah? Kok untuk baby? 20 tahun, oh 20 tahun lah. Oh, kakak kok 20 tahun lah. Bosa ulu pakai apa 3 kali lah. Nama itu kok untuk baby udah. Kalau otomatik lekat lencang. Iya kan? Kusiko na ba? Panay lah ito. Ala, bila na nenek ti bilo idana. Basa kain na pulo dah. Kayak mukanya udah. Yang kat dalam bisin ni na diam na. Compliment lady. Multitask. Ini yang kreatif pun tu. Multitask ni. Macam ni lah. Orang bujang tak boleh buat kerja macam ni. Yang sudah jadi ibu saja yang boleh. Bapak-bapak tu bukan. Bapak-bapak memang totally totally kosong. Totally memang tak dapat. Fakta tu. Ibu tu multitask. Betul. Fakta tahu. Tengok ni. Dia buka kulit watermelon ni. Sebab si Elijah ni tak mau sendiri, dia tak mau kena simpan. Dan ini ada. Kan dia lah. Benar ni tengok deh. Tengok dia ni nah. Saya tengah makan tu. Tu makanan saya. Saya tengah makan tu. Percayalah. Seorang ibu itu nyata multitask, tangan dia banyak. Betul. Percayalah. Jangan pernah mau argue pasal benda tu. Kalau suami nak argue tu memang kesilapan fatal. Kesilapan fatal. Kesilapan fatal tu. Jadi janganlah kalau ada orang pakai ayun-ayun tu kan, jangan salahkan ayun, jangan salahkan kalau ada orang pakai ayun, sebab macam ni lah kan. Sakit tangan tu, pegang gendong tu. Belum tentu ke female lady yang kita hire boleh macam ni. Memang mereka ada orang tu. Tengok. Kan, laki tak boleh buat kerja macam ni. Percayalah. Tengok tu. Satu tangan yo. Satu tangan. Tengok bos besar ni. Tu muka dia. Simpal lagi nangis. Habislah. Pakai ayun lah jawabnya nanti. Bakal selain dia suka. Lo dia tu sah. Aku pakai. Tengok. Tak ada laki boleh macam ni. Betul sekali. Sila teks suami anda ya. Boleh. Siapa mak-mak yang macam ni yang ke tangan? Kan? Setuju kan? Mak-mak saya tahu kamu orang setuju semua ni. Satu tangan ni. Macam ni lah ibu-ibu. Suami-suami tu faham lah. Kalau balik kerja tu tolonglah. Kan? Gitu. Habis tu. Bukan kerja alang-alang tau. Habis. Boleh cuci lagi dia satu tangan tu nanti. Boleh. Nggak ada masalahnya. Kesalahan fatal lah kalau ada suami yang cakap isteri tak multitask tu. Itu. Tu. Setuju tak?